Boleh nak makan malam ah. Ni air. Dia punya pemandangan dulu. Tentang mana rendah? Lutan. Wah, okey, mari tangan ni. Ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak adakan majlis raya 6. Sebenarnya raya nek, oleh nenek dan juga umituk bagi meraihkan kejayaan raya nek. Jadi sebelum kita mulakan majlis, kita mohon keberkatan daripada Allah SWT dengan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Habib. Majlis mempersilakan. Akhirah. Ya Allah, bunyikanlah ketenangan dalam hati kami, kedamaian dalam jiwa kami, dan kesejahteraan untuk manusia di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Habib yang telah memimpin bacaan doa selama kita tadi. Majlis diteruskan dengan menjemput nenek untuk memberi ucapan sepatah dua kata. Tak payah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini EPA untuk jamu bawah ni sudah tercapai dan menjadi penanda arah lah. Lepas ni akan ada jamuan-jamuan seterusnya di bawah pokok yang rendah ini. Sas. Selamat menyambut hari raya puasa 6. Okey, terima kasih. Majlis teruskan dengan menjemput Umi Tok juga untuk memberi ucapan pada anak cucunya. Syukur pada Allah dengan rahmatnya, dengan izinnya dapat merayakan hari ini bersama-sama. Selamat menjamu selera. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, maka majlis akan dimulakan untuk menjamu selera dah. Okey. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan